Baru 2 bulan menjadi pengantin baru, artis cantik Malaysia ini sudah membuat keputusan yang jarang diterima perempuan. Artis cantik Eslyn Beri mencari istri kedua untuk suaminya. Eslyn dilansir dari Harian Metro pada Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Awalnya, Eslyn mendapat pesan dari suaminya jika dia ingin dimadu atau ada istri lain di kehidupan keluarganya. Tanpa pikir panjang, Eslyn pun langsung mengiyakan dan memberikan cara untuk mendapatkan perempuan yang pantas untuk menjadi madunya. Dia sangat tidak peduli dipoligami suaminya. Artis dan penyanyi asal Malaysia ini membagikan ceritanya, kini sedang mencari perempuan untuk istri kedua suaminya. Yang sanggup untuk bermadu. Yelah, macam orang kata, yelah, mana perempuan mana yang sanggup kan? Biasanya perempuan mana sanggup. Perempuan mana yang nak tengok kan? Tapi rasa macam, kalaulah, apa kata? Kalaulah abang kata memberi kebahagiaan kepada suami akan menambahkan kebahagiaan kepada saya. Dan kalau nak tahu tadi dia offer boleh jadi madu. Datuk okey kan? Oh my god abang. Ada six pack. Oh yes. Ada six pack. Okey, kalau nak tahu suami dia ni lah dulu pederma hati. Komen sikit yang derma hati. Nak komen apa tu? Macam mana kita buka hati tu nak derma hati sendiri tu? Okey, mungkin kerana cara saya dibesarkan oleh ibu saya kot. Salah satu penyebab antara saya termotivasi untuk saya bagi hati sebagai hati saya kepada adik mawar tu. Alhamdulillah, semoga Allah bagi tuan kita ni rezeki yang melimpah ruah. Dan sebab itulah isterinya sanggup mencari madu untuk dia. Mungkinkah kerana Allah membalas jasa dia yang tak semua orang boleh nak derma hati. Allahu Akbar. I wish you panjang umur, murah rezeki. Amin. Dan pasal nak bermadu tu, I tak sokong. Jangan Okey, nak sambung cerita semalam, saya masih tak puas hati lagi. Semalam lagi. Nak tanya juga ni. Oi, Buang belon. Ni, saya memang tak puas hati nak tanya juga dia. Macam mana boleh nak bagi izin ni untuk bermadu ni? Okey. Semua orang nak tahu ni, macam mana? Okey, bila kebahagiaan saya tu terletak pada kebahagiaan suami saya. Oh my god, Apa yang paling bahagiakan suami-suami di luar sana? Cuba jawab. Adakah wanita lain sanggup untuk bermadu dan nak cari sendiri dia punya madu? Dan sekarang ni sebab kita kena bijak, betul tak? Daripada dia cari sendiri, kita cari sendiri. Sebab apabila kita cari sendiri, kita tahu orang tu boleh communicate dengan kita tak? Jadi aman rumah tangga. InsyaAllah, amin doa Allah. Contohnya mendapat seorang isteri yang sanggup mencari madu dan memberi isteri yang baru kepada suaminya. Adakah wanita-wanita lain sanggup untuk bermadu dan mencari sendiri bakal isteri untuk suaminya? Betul. Oh my God. Tak cari untuk isteri. Apa komen? Nak komen Wan ni? Komen saya kalau boleh janganlah satu bagilah. Oh my God, ni. Oh my God. Dah dapat isteri yang baik. Itulah kalau dapat yang next ni macam dia juga. Alhamdulillah. Dengar tu. Oh my God, macam tak percaya. Saya tak puas hati semalam itu. Macam mana dia boleh nak bagi izin dan nak cari sendiri bakal isteri untuk suami dia? Datuk tidur tak lena fikirkan hal ni dari semalam katanya. Dia tak tidur. That's why interview lagi ni. Alamak, bakal bersambung. Alright, jom kita hiking dulu. Jom, let's go. Tak habis teringat cerita semalam tu. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng dan berikan komentar.